Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusof Fitri bin Ismail dari kelas Bahasa Melayu 3. Jadi hari ini saya akan membentangkan bahan bantu belajar dalam untuk tugasan 3 seni bahasa. Okey, jadi saya akan pergi terlebih dahulu kepada pengenalan apa itu bahan bantu mengajar. Bahan bantu belajar. Bahan bantu belajar ni merujuk kepada sebarang kelengkapan, peralatan atau media yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran PDP menjadi lebih efektif, menarik dan mudah difahami ya. Jadi maksudnya bahan bantu belajar ni dia merupakan satu alat yang kita gunakan untuk membantu kefahaman murid-murid. Jadi ini merupakan aplikasi yang saya gunakan iaitu WordWall. Jadi WordWall ni adalah satu platform dalam talian yang digunakan oleh pendidik untuk mencipta aktiviti pembelajaran interaktif dan bahan cetak. Ia berfungsi dengan menukarkan soalan atau kandungan pelajaran menjadi permainan digital yang menarik. Jadi WordWall ni merupakan satu aplikasi lah yang di mana saya kira guru-guru boleh guna untuk bahan bantu belajar lah, untuk meningkatkan lagi kefahaman murid-murid. Jadi kita pergi pada kelebihan WordWall. Apa kelebihan WordWall ni? Dia merupakan antara kelebihan dia ialah kepelbagaian template permainan, ciri switch template, satu kandungan, pelbagai version, sokongan multimedia, mudah digunakan dan akhir sekali sesuai PDP, bersemuka dan maya. Jadi kita akan go through satu-satu lepas ni lah. Okey, yang terakhir sekali adalah apa impak aplikasi WordWall ni kepada murid-murid. Jadi yang pertama sekali adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar. Maksudnya dengan penggunaan WordWall ni dia dapat memberi motivasi kepada belajar murid-murid ni untuk rasa macam seronok untuk belajar bila dia dapat bermain sambil belajar macam tu. Yang seterusnya adalah mengukuhkan daya ingatan, retensi. Jadi bila budak-budak ni dia suka bermain sambil belajar, dia akan jadi cepat ingat. Jadi WordWall ni dia ada banyak sangat template permainan dan dengan template-template permainan yang bersesuaian kena dengan diri dia, dapat orang kata apa, beri ingatan kepada dia. Jadi macam bila dia nak jawab, oh saya dah pernah jawab soalan tu, macam tu. Dan yang terakhir sekali adalah pembelajaran mengikut tahap individual learning. Sebabkan dalam apa tu orang kata, WordWall ni dia ada banyak template. Jadi dia sesuai untuk mana-mana tahap. Ada template ni sesuai untuk tahap yang rendah dan ada template game ni untuk sesuai tahap yang lebih tinggi. Itu sahaja. 3 impak yang saya berikan kepada murid. Saya akan sambung perbahasan saya dalam penghasilan bahan bantu belajar pada hari ini dengan menggunakan aplikasi WordWall. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh search sahaja WordWall di mana-mana browser seperti Google. Dan apabila masuk, siapa yang tak ada lagi akaun boleh sahaja sign up, dan yang pernah ada akaun boleh sahaja login. Jadi homepage aplikasi WordWall ni sahaja kita boleh tengok dah banyak sangat template yang telah dia sediakan. Contohnya anagram, quiz, mashup, aljabar, open the box, spin the wheel, matching pair dan sebagainya lah. Jadi guru-guru boleh memilih mana-mana template yang bersesuaian dengan subjek yang hendak diajar lah. Contohnya kat sini mungkin quiz sangat sesuai untuk tata bahasa ataupun mash up. Jadi aplikasi ini dapat membantu, orang kata membantu jugalah, kerana yang pertama sekali adalah dia hanya percuma, dan kalau dia yang berbayar tu kita akan dapat lagi banyak advantage ataupun feature-features yang menarik lah. Contohnya seperti yang di bawah-bawah ni lah. Tapi walaupun begitu, yang percuma ni juga orang kata banyak template-template yang ada lah. Okay. Contohnya yang biasa kita gunakan quiz lah untuk menghasilkan soalan-soalan untuk kita beri kepada murid-murid. Okay. Okey, jadi saya nak tunjuk contoh soalan yang telah saya buat, iaitu yang ni.
Ini merupakan contoh soalan yang telah saya buat, dan bagi saya ini merupakan bahan bantu belajar yang sangat menarik lah dalam orang kata meningkatkan kefahaman murid-murid, di mana dengan orang kata gabungan visual, suara, audio visual dan juga animasi sedikit dapat orang kata meningkatkan keseronokan lah dalam belajar. Jadi kat sini kita boleh mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Contohnya saya mengisi kat sini dan kita submit. Kalau sekiranya soalan jawapan saya beritu betul, dia akan tanda right. Contoh soalan yang seterusnya, kalau saya bagi jawapan yang salah, dia akan salahkan lah, dia akan pangkah itu. Contoh seterusnya saya akan buat apa yang betul, dia akan right kat situ jauh. Jadi kat sini saya tengok saya baru 2 je yang betul. Contoh kalau kat sini saya buat yang betul lagi, tengok dia naik tak. Ya, kalau betul right, dia akan tengok kat sini 3. Dan kalau salah, dia takkan naik. Jadi kita boleh lihat kat sini lah, dia akan tunjuk skor kita pada akhir permainan dan juga berapa masa yang kita gunakan untuk menjawab soalan tersebut. Okay. Sini kita akan masuk lagi kepada ke sini. Jadi dengan penggunaan template yang sedia ada ni, guru-guru boleh memilih orang kata apa, template yang bersesuaian dengan tajuk dan juga tahap murid. Contohnya mungkin soalan yang lebih susah, boleh mencari kita boleh cari ni lah, orang kata template-template yang lagi mencabar lah untuk murid-murid menjawab. Dan untuk murid-murid yang tahap yang rendah, kita boleh gunakan soalan-soalan yang mudah, template-template yang mudah seperti kuis dan sebagainya lah. Okey, saya ingin buat contoh soalan-soalan. Okey, ni contoh yang saya boleh gunakan. Okey, yang pertama sekali kita boleh buat contoh soalannya. Siapakah Perdana Menteri yang ke-10? Okey, ni soalan yang kita boleh buat lah. Dan kita boleh buat pilihan jawapan kat sini. Sini. Kat atas ni kita boleh buat contohnya quiz. Okey. Kat sini kita boleh buat pilihan jawapan. Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kat sini kita boleh Tun Dr. Mahathir. Jadi kita boleh pilih lah mana satu jawapan yang betul. Kemudian kita write. Dan okey, kita akan tengok contoh soalan yang saya buat. Okey, kita besarkan ya. Okey, siapakah Perdana Menteri yang ke-10? Jadi murid-murid yang menggunakan aplikasi ini untuk menjawab soalan-soalan daripada gurunya akan kata tertariklah dengan aplikasi ini. Contohnya saja. Jadi saya rasa itu sahaja saya punya perkongsian pada hari ini. Sekian, terima kasih.